Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada barisan hakim yang aziz lagi bijaksana serta para hadirin sekalian. Saya di sini adalah untuk berkongsi sebuah resensi buku yang telah saya baca bagi kategori fiksyen bahasa Melayu untuk pertandingan membaca bestari ini. Buku yang menarik perhatian saya ini bertajuk Sampaikan Doa Kita. Buku ini merupakan sebahagian daripada siri cerita mitos yang ditulis oleh penulis tempatan W.S. Uzala dan diterbitkan dengan jayanya oleh Sama Publications. Naskah ini membawa sebuah perceritaan berlatarkan masyarakat luar bandar yang syarat dengan unsur misteri, kepercayaan lama dan budaya tradisi. Kisahnya berpusat kepada kehidupan sebuah keluarga yang diuji dengan pelbagai dugaan hidup. Setiap helaian dalam buku ini membawa pembaca mengalami bagaimana masyarakat terdahulu meletakkan harapan yang tinggi kepada doa dengan kepercayaan mistik dalam penyelesaian kemulut kehidupan. Sama ada menanalisis buku ini dari beberapa aspek luaran dan dalaman. Penulis menggunakan laras bahasa sastera yang indah tetapi mengekalkan struktur ayat yang ringkas dan padat, menjadikannya sangat sesuai untuk bacaan murid sekolah rendah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penggunaan istilah klasik atau kosa kata lama yang agak sukar difahami oleh generasi muda hari ini. Pada pandangan saya, buku ini akan menjadi lebih mesra pembaca sekiranya pihak penerbit menyediakan ruangan glosari ringkas di bahagian belakang buku. Buku Sampaikan Doa Kita ini bukan sekadar sebuah cerita mitos kosong, malah ia meninggalkan aspek yang mendalam kepada diri saya melalui beberapa pengajaran penting. Buku ini mengajar kita bahawa sebagai manusia, apabila kita buntu menghadapi ujian hidup, kita mestilah kembali berserah dan berdoa kepada Yang Maha Pencipta. Doa adalah senjata paling ampuh untuk menenangkan jiwa yang lara. Kisah ini turut membuka mata saya untuk menghargai dan mempelajari sejarah serta sastera rakyat agar tidak ditelan zaman. Kesimpulannya, buku Sampaikan Doa Kita ialah sebuah karya fiksyen yang sangat berkualiti. Ia berjaya menggabungkan elemen hiburan sastera dengan pengajaran hidup yang bernilai tinggi. Buku ini sangat saya syorkan kepada rakan-rakan yang ingin mendalami keindahan cerita rakyat dan mencari nilai murni kehidupan. Sekian sahaja ulasan buku saya. Terima kasih dan selamat membaca.